Proses penamaan calon tadi berjalan dengan lancar. Saya dicabar oleh dua lagi pencabar lain daripada Perikatan Nasional dan juga daripada Bersatu, dan saya adalah calon nombor 3 lah. Dan proses berjalan sangat baik dan sangat mudah dan lancar, dan telah selesai dengan 3 calon lah daripada Dun Sekamat. Saya melihat ia adalah merupakan satu amanah yang sangat besar dengan khidmat yang telah ditinggalkan oleh Datuk Seri Aminuddin Harun dan satu kepercayaan yang sangat berat untuk saya pikul. Namun begitu, atas khidmat bakti dan rekod yang telah ditunjukkan oleh Datuk Seri Aminuddin Harun, saya jadikan ia sebagai suatu track record untuk dipersembahkan kepada masyarakat Dun Sekamat, dan insyaAllah saya akan cuba meneruskan legasi kecemerlangan kepimpinan beliau di Dun Sekamat, memastikan bajikan masyarakat Dun Sekamat ini akan terus diberi perhatian dan mendapat pembelaan. Dari sudut kemudahan awam yang sedia ada di Dun Sekamat, alhamdulillah telah diselenggara dengan baik. Namun begitu, mungkin ada lagi penambahbaikan yang perlu diberikan perhatian. Mungkin itu juga akan menjadikan keutamaan. Kerana Dun Sekamat ni kebanyakannya taman-taman yang ada di Dun Sekamat ni adalah taman yang sudah berusia lebih daripada 20 tahun. Satu, warganya kebanyakan adalah dari kalangan warga emas, maka kebajikan untuk warga emas ni juga perlu diberikan perhatian yang khusus dan juga kemudahan-kemudahan yang sesuai dengan warga emas. Dan yang kedua, pembangunan taman-taman baru juga masih pesat lagi di Dun Sekamat, terutama di sebelah Taman Lukisan Puteri. Dan dasar kerajaan negeri, bagi setiap taman yang baru dibuka, kita mesti menyediakan rumah mampu milik untuk type A bernilai lebih kurang dalam 110,000 untuk membolehkan masyarakat yang kurang berkemampuan memiliki rumah. Jadi ini antara perkara juga yang akan saya perjuangkan untuk memperbanyakkan lagi rumah-rumah mampu milik di dalam kawasan Sekamat. Ini ada lagi kawasan yang nak dibuka di masa yang akan datang. Cabaran tu ada kerana pada pilihan raya yang lalu kita bersama, bahkan kita bersama dalam tempoh hampir 3 tahun dalam kerajaan. Segala perkara yang telah kita laksanakan secara bersama dalam tempoh kita dalam kerajaan, itu adalah prestasi yang mungkin bagi mereka juga adalah usaha mereka. Namun perlu diingat bahawa kecemerlangan yang ditunjukkan oleh Pakatan Harapan bukan bermula 2023, tetapi telah dimulakan oleh Datuk Seri Aminuddin sejak diberi mandat pada 2018 lagi. Bagaimana pada saat 2018 hingga 2023, kita telah berjaya menunjukkan prestasi pelaburan, reserve, kutipan hasil yang tinggi. Kemudian lonjakan selepas 2023 itu kita lihat lebih tinggi lagi, dan ini telah dimulakan asasnya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Tun Aminuddin Harun sejak 2018 tadi. Terima kasih. Jangan lupa pilih calon nombor 3 N13 Dun Sekamat, Nur Azman Muhammad, Pakatan Harapan.